Assalamualaikum, saya Luqman sebagai tokoh bahasa Melayu. Assalamualaikum, saya Taufik sebagai pengacara 1. Assalamualaikum, saya Ayuni sebagai pengacara 2. Assalamualaikum, saya Akila, pengacara 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Taufik Namri, pengacara rancangan Tokoh Sastera Kembali ke Dunia Moden. Hari ini kita amat bertuah kerana dapat menemubual tokoh sastera Melayu yang terkenal iaitu Abdullah Munsyi. Silakan tuan. Okay, terima kasih kerana menjemput saya. Saya amat teruja kerana masuk dalam program ini. Okey, teruskan. Okey. Boleh tuan perkenalkan diri dan apakah sumbangan terbesar tuan dalam bidang kesusasteraan Melayu? Boleh. Nama saya Abdullah bin Abdul Kadir atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munsyi. Saya dikenali sebagai antara tokoh penting dalam perkembangan kesusasteraan bahasa Melayu moden. Saya banyak menghasilkan pelbagai karya, antaranya ialah Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah. Okey, itu saja. Baik, terima kasih tuan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya pengacara Ayuni. Jadi, soalan yang kedua yang ingin saya ajukan kepada tuan adalah, jika tuan hidup pada tahun 2026, apakah teknologi yang tuan ingin gunakan untuk menyebarkan karya? Okey, baiklah. Pada pandangan saya akan menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram dan YouTube. Saya akan menghasilkan video pendek yang berkaitan bahasa, pendidikan dan kehidupan masyarakat. Jika dahulu saya menggunakan tulisan untuk mengemukakan karya saya, kini saya menggunakan teknologi untuk membolehkan mesej saya sampai kepada jutaan orang dengan lebih cepat dan efisien. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya pengacara Akila. Baiklah, soalan seterusnya. Pada pandangan tuan, apakah masalah generasi muda pada zaman sekarang? Generasi muda mempunyai banyak peluang untuk mendapatkan ilmu, tetapi mereka perlu bijak juga untuk menggunakan teknologi. Mereka terlalu leka dengan hiburan sehingga mengabaikan pendidikan. Selain itu, generasi muda juga perlu menjaga bahasa Melayu dan tidak melupakan sejarah serta budaya sendiri. Baik, seterusnya saya tanya, apakah pandangan tuan tentang penggunaan bahasa Melayu di media sosial? Terima kasih. Pada pandangan saya, media sosial merupakan platform yang baik untuk memartabatkan bahasa Melayu. Namun, terdapat beberapa pengguna yang perlu menggunakan bahasa dengan betul dan sopan. Bahasa Melayu tidak seharusnya dianggap ketinggalan zaman. Sebaliknya, bahasa Melayu boleh berkembang seiring dengan teknologi. Baik, terima kasih tuan. Baik, terakhir sekali, apakah nasihat tuan pada generasi muda pada tahun 2026 ini? Baiklah. Nasihat saya yang utama kepada generasi muda ialah gunakanlah ilmu dan teknologi untuk membina masa depan, bukan sekadar untuk hiburan semata-mata. Rajinlah membaca, berfikir secara kritis dan berani menyuarakan pendapat dengan cara yang baik. Jangan lupa akan bahasa, budaya dan sejarah kerana semua itu merupakan identiti kita semua. Terima kasih saudara Abdullah Munsyi atas perkongsian yang sangat menarik. Jelaslah bahawa pemikiran dan perjuangan beliau masih relevan pada zaman moden, khususnya dalam bidang pendidikan bahasa dan penggunaan teknologi. Baiklah. Sama-sama juga kepada saudara. Saya berharap generasi muda terus mencintai ilmu dan menjadikan teknologi sebagai alat untuk memajukan diri dan masyarakat. Sekian sahaja temu bual kita pada hari ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye. Tamatlah sudah Alkisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi.